on the way to Patani. Jalan-jalan cari pasar Ramadan. Petang ni insyaAllah kita berbuka di Patani, cari makanan enak-enak di bazar Ramadan Patani. Patani Darussalam. Kita baru lepas daripada pokok cerah, on the way to Patani. Pasar Ramadan tak buka lagi. Sekarang baru pukul 1.42 Malaysia, mana pukul 12.42 Thailand. Hari ni 24 Mac 23 Ramadan di Patani. Kita mari tengok suasana bazar Ramadan di Patani dekat Masjid Raja. Ni dia sup. Sup gapo ni dia panggil? Pasar Ramadan di Patani dekat Masjid Raja. Tak jauh daripada Masjid Besar Patani. Ni apa ni? Taknya tengok suasana. Ni apa ni? Ni nasi telur putih. Ni apa dia ni? Roti payek. Roti payek. Makan dengan apa? Makan dengan gula. Gula? Gula. Gula kacang. Gula kacang. Ni. Pak kita dia makan dengan gula ayah, tak ada? Gula ayah tak ada buat. Tak ada buat. Kita gula raya, gula daging. Thailand sik. Malaysia semua. Manis ni kalau style lagu ni. Ketek pun sedap. Tak nak beli apa, tak belakang. Sup ayam.
Perut campur sedap. Ikan bakar, sotong, ikan kongi, ikan sardin, ikan pari, ikan toko. Tutup ni berapa so? 90 kok. Tutup telur. Telur dadah. Telur dadah, seafood. Kalau seafood 50 kok. Kalau tiram 40 kok. Tiram 40 kok. Tak ni. Berapa putih telur ni so apakah? Seputih ya. Nak besar itu mau. Campur dengan tepung. Oh, campur tepung. Ni mas. Roti ke apa ni? Roti arak. Roti arak. Dia makan dengan apa? Suku. Oh, makan dengan apa? Bukan gula? Gula kacang. Gula kacang? Dia gula daging, gula aja? Ya, gula daging. Tak ada. Oh, dia panggil gula. Bukan kuah. 15 kok. Ya. Nak apa? Ambil 2. Ayam dia? Ayah tak ada. Daging ya? Ya. Marilah daging dulu. Oh, daging saja. Hukum ni apa dia panggil? Ini kacang. Kacang? Kacang dah? Ya, kacang dah. Tapi Gai nó cài trị lắm. Colek ke? kalau mana bayar